Doktor, saya risaulah. Hari-hari saya dah makan ubat darah tinggi. Tapi, kenapa bacaan darah tinggi saya tak turun-turun? Tak apa Puan, jangan risau sebab saya faham sangat ramai pesakit saya alami benda yang sama. Tapi, ramai tak tahu ada satu rahsia penting. Nak tahu tak? Penyakit darah tinggi biasanya datang bersama kencing manis dan kolesterol tinggi. Ianya dinamakan sebagai penyakit tiga serangkai. Jika pemakanan dan gaya hidup tidak terjaga, kemungkinan tekanan darah tinggi susah untuk turun. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan tekanan darah susah nak turun walaupun dah makan ubat. Yang pertama adalah pemakanan yang tidak dijaga. Contohnya, terlebih gula, terlebih garam dan juga makanan segera. Yang kedua pula adalah badan yang kurang aktif dan tidak melakukan senaman ringan. Yang ketiga pula adalah emosi dan stres yang tidak dikawal. Yang terakhir yang selalu orang lupa adalah tidak mengambil ubat mengikut waktu dan dos yang ditetapkan. Doktor, Ya, apa akan terjadi kalau tekanan darah saya tak turun-turun? jika tekanan darah tidak dikawal dan tidak dipantau, ia dapat menyebabkan serangan jantung, strok dan juga masalah buah pinggang. Tapi jangan risau, dengan kawalan gaya hidup dan pemeriksaan berkala, ia dapat mengurangkan risiko serta menyebabkan kualiti hidup jadi lebih baik. Di Klinik Ezna, kami akan bantu pesakit yang mengalami masalah darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi dengan pemantauan kesihatan yang lebih teratur. Kami akan lakukan pemeriksaan tekanan darah, gula dalam darah, kolesterol, ujian darah dan juga bacaan graf jantung secara berkala dan yang paling penting, nasihat pemakanan dan gaya hidup supaya bacaan pesakit boleh dikawal dengan lebih baik. Jadi, jika anda mengalami masalah-masalah seperti yang saya katakan tadi, jom jumpa saya Dr. Syaira di Klinik Ezna untuk rawatan dan konsultasi.